Okey, Assalamualaikum. Hari ni saya nak share sikit pasal saya baca dekat thread dia kata apa? Dia kata berbaloi ke ambil beli kekat. Berbaloi ke ambil beli kekat. Jadi bila cerita pasal berbaloi ambil beli kekat ni, pada saya siapa yang saya nampak adalah dia bukan masalah berbaloi. Ambil ke tak ambil. Tapi mungkin orang tu tanya dari segi berbaloi tu sama ada value for money, sama ada ikut kemampuan dia tapi dapat coverage yang sesuai ataupun yang tinggi. Jadi bila perkataan berbaloi ni kita kena lebih fokus apa yang kita nak sebenarnya, kan. Kalau katakanlah kita nak ambil beli kekat ikut bajet, so kita ada banyak lagi plan-plan yang ikut bajet. Kalau kita nak ambil beli kekat yang tinggi tapi bajet rendah, so mungkin kita ambil term yang pendek-pendek. Banyak sebenarnya, banyak cara. Cuma saya yang biasa kalau ditanya persoalan tu, kita sebagai ejen pun kadang-kadang tak dapat nak pastikan berbaloi itu dari segi apa. Berbaloi ni dari segi harga pun boleh, berbaloi dari segi plan package pun boleh, berbaloi dari segi kita panggil kombinasi antara bilik flexibility pun boleh, berbaloi dari segi keunikan coverage pun boleh. So terlalu banyak. Tapi biasanya kalau orang ambil beli kekat ni, dia akan tengok pertama sekali limit lah, kan, sama ada had tahunan atau had semua hidup. Dan sekarang ni banyak beli kekat yang tak ada had semua hidup dah, ada had tahunan je. Dan ada pula juga beli kekat yang had tahunan tu dia boleh buka sampai ke berjuta-juta, kan, mungkin sejuta, 2 juta, 3 juta dan berapa you nak sanggup bayar lah. Tapi untuk kadar sekarang ni, pada tahun 2026 ni, apa saya nampak, kalau katakanlah ikut rate pengalaman saya lah, kan, kalau you ada minimum 200,000 lah, minimum 200,000, bilik 200 atau 300. Tapi kalau katakanlah bilik tu, kalau you nak pergi bilik yang lebih selesa, mungkin nak top up, you boleh top up, kan. Tapi at least you ada bilik yang RM200. Lepas tu, sebab kalau RM200 ni, kalau kena top up bilik single pun tak banyak sangat, kan. Mungkin tambah lagi 100 atau 100.5. Bergantung pada hospital. Tapi yang paling penting lah limit lah, had tahunan. Baru ni saya punya klien ada seorang accident, dan remaja accident motosikal. Lepas tu dia mula tak sedarkan diri, sampailah satu masa doktor cadangkan kepada family dia untuk tidur, kan. Tapi Alhamdulillah dengan kuasa Tuhan, dia sedar, boleh sedar. Cuma dia tak ada masalah, beberapa komplikasi. Jadi rawatan susulan, ada check up tu, check up ini, sebab dia melibatkan otak, kan. So kos dia lebih pada RM50,000 lebih. Dan kebetulan limit dia adalah ambil plan yang lama. Ini plan klien saya yang lama-lama ni. So dia ambil limit RM50,000. Jadi burst, kan. So terpaksa lah, balance tu dia kena bayar dulu lah. Dan tunggu next anniversary lah. Dia renew balik dan dapat lagi additional RM50,000. Jadi sebab tu saya cakap, kalau katakanlah sekarang ni berapa limit yang agak okey tahun 2026 ni, saya rasa RM200,000 pun, minimum RM200,000 lah, kan. Tapi kalau katalah tak mampu, yang paling rendah ada RM100,000 pun okey, kan, RM150,000 pun okey. Dan kalau tak silap MHIT nanti, kan, Medical Health Insurance Takaful yang akan government under Bank Negara keluarkan guideline tu, minimum adalah RM100,000 lah limit tahunan. Itu base dia. Dan kemudian kalau siapa yang nak lebih, dia akan kena boleh top up lebih lah. Cuma pengalaman saya sekarang ni, untuk sesiapa yang masih lagi medical card dia RM50,000, annual limit, saya cadangkan lah, sementara kalau you masih sihat, you kena boleh upgrade, kan. Tak perlu tukar plan, mungkin tambah, ambil satu plan lain yang deductible. Mungkin ambil deductible RM20,000 ke, dan lepas tu barulah dia punya annual limit tu mungkin RM100,000 ke, RM150,000 ke, RM200,000 ke. Jadi fungsi dia adalah, apabila kalau katakanlah you punya medical limit, lifetime limit ada RM500,000, annual limit RM50,000, you ambil second medical card. Second medical card tu deductible RM20,000. Jadi kalau katakanlah claim sakit-sakit yang biasa ni, kan, katalah bil dia RM30,000. So RM20,000 claim pakai kad lama, yang RM10,000 pakai kad baru. So kita combine lah. So itu antara sekarang ni approach company-company takaful, dia buat offer. Even dekat Purba Essence sendiri sekarang ada offer, Medic Extra. So kepada klien-klien dia yang layak, boleh tengok dengan check agent dengan agent masing-masing lah. Maksudnya dia boleh add on medical card, kan. Tapi bukan stop yang lama tau. Dia tambah medical card baru. Tapi medical card baru ni syarat dia mestilah deductible. Maksudnya dia akan claim dulu medical card lama dengan satu amount, contoh RM20,000. Selepas capai RM20,000,
baru boleh pakai kad yang baru. So masa dia dalam masa setahun. Contoh macam klien A ni dia masuk hospital kali pertama RM10,000. Pakai kad yang lama. Lepas tu kali kedua RM15,000. Kan? Tahun yang sama. Kan? So RM10,000, yang RM15,000 tu RM10,000 boleh pakai kad lama, RM5,000 boleh pakai kad baru. Jadi limit kad yang lama tu dia lambat sikit habis lah. Lambat sikit habis. Okay?